Tak kira dah. Orang juruh ke, orang tak juruh ke, orang tak semaya ke, orang buat dosa besar ke, dosa kecil ke, selawat sama ke Nabi. InsyaAllah itu jadi ubat kepada jiwa kita. Selawat daripada rasa kecintaan. Walaupun dia buat dosa besar, payah nak tinggal, duduk cokoh. Duduk cokoh deh, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, itu kata. Selawatlah kau Nabi kami ni dah. Rahmatilah Nabi kami ni dah. Salli alaihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia kepada keluarga dia. Baca pula Allahumma daripada jiwa kita. Duduk cakap. Jadi agak-agak lah. Orang yang buat dosa tak dia. Bila dia duduk baca selawat ke Nabi dengan rasa saya ke Nabi, agak-agak mari kat dia mikir kata Allah kata aku ni bila nak tinggal dosa aku ni. Tak, moga-moga saya ke Nabi tadi dicabut dia daripada keadaan itu. Jangan malu. Tak apa kau ambo ni dosa duk buat. Tuhan terima kau selawat, Tuhan terima. Jadi selawatlah daripada jiwa yang kita cinta kepada Nabi tadi.